Ini cara kami jimat banyak masa travel. Okay, kami berhenti sekejap untuk masak-masak untuk makan tengah hari. So, tak pasti sama ada camping kat sini ataupun camping tempat lain. Ya, kalau malam ni kena halau, kita carilah tempat lain. Say hello. 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 My name is Ahmad. My name is Aidil. And you? What's your name? My name is Bakir. Vakil. My name is Baisan. Faizal. Oh, you adik-beradik? Yeah. Terus sikit ingat English sikit. Okay, good boy. Goodbye. Buat apa? Ni, ikan masin ni. Sinilah abang goreng. Abang duduk sini kat tinggi sikit. Kerja mengacau memang kerja saya. Rendah je tu. Tak. Dah. Siram air sikit dalam tu. Masak sup cendawan. Kan? Ala-ala lah. Nak sup ke? Kalau sup kena banyak air. Payah lah. Cendawan goreng. Ayah banyak ada cendawan goreng. Macam mana dia bang kepala dia ni? Mana layan tak kepala dia ni? Tengok ya. Apa yang kita kerjakan ni. Mengerjakan ikan masin. Kepala dia. Ini kerja lanang bang. Kepala dia ni. Ayang dia makan dulu. Ya, tak nak Suruh ambil isi je lah ya. Ni kalau tak masin tak tu boleh lah layan. Ada isi. Jarang-jarang ni. Okey, potongkan bawang, goreng bawang. Nak masak dia pula ikan masin. Pun. Masa ni. Tengok ya kegigihan suami saya. Apa cerita? Kita punya dating next level tau. Bawa periuk masak kat sini. Abang lah tu. Bawa chef lagi. Apa suruh? Apa hari ni? Hasil kita hari ni? Nasi. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Daunnya sedap. Baik. Yang mak dia pun. Cerita penuh di YouTube Jiwa Kembara. Dah subscribe ke belum?